Ini adalah pencabar baru bagi kategori 150cc di dalam Malaysia ini. Dekat depan aku ni adalah motosikal Vosh FR150. Datangkan dengan harga yang sangat kompetitif. So ini adalah pilihan lain selain daripada Y15 dan juga RS150. Didatangkan dengan kapasiti enjin 150cc, 15 horsepower dan 13.5 Nm of torque. 6 speed, jagi best, dia ada slipper clutch. Double overhead cam Okey, untuk motor ni top speed dia aku agak-agak dalam 14 ke 15 sajalah. Design dia memang sangat cantik bang. Design dia ada ala-ala macam Ducati pun ada untuk depan dia ni. Mungkin ada macam Waisuku pun ada. Aku pun tak tahulah, ini copy paste punya design lah Alright, untuk sistem suspension depan dia didatangkan dengan telescopic fork. Size disc 244mm, dual channel ABS, belakang didatangkan dengan monoshock 203mm disc dan juga ada ABS. Kalau kita tengok daripada segi teknologi dia pula lah, motor ni dia datang dengan meter digital berwarna. Lepas tu dia ada USB port untuk charge phone dan sekarang pun dia dah pakai keyless dah. Okey. So dia memang up to date dengan teknologi terkini lah. Lampu depan dia pun menggunakan lampu LED. Depan dengan belakang menggunakan lampu LED. Untuk lampu depan dia ni sakit hati sikit tau sebenarnya. Kalau korang buat motor, okey, depan ada kereta depan tu akan maki-maki korang. Sebab apa? Lampu depan dia ni tinggi. Tapi boleh rendahkan lah. Kalau korang buka lampu tinggi memang sangat silau untuk orang depan. Ni bagi akulah, dalam kategori 150, motor ni dah memang cukup berbaloi dah. Kalau kita nak compare dengan brand-brand lain, brand-brand Jepun yang lain, motor ni dah cukup padu lah dengan teknologi yang ada dekat motor ni. Dengan dia punya design yang padu, walaupun design copy paste tapi padu cantik gila. Okey, untuk motor ni bagi aku memang sangat berbaloi lah. Kalau korang yang baru-baru nak berjinak main motor ataupun baru nak feel rasa bawa motor ada clutch, motor ni okey sangat dah. Untuk motosikal China ni kan, macam-macam China yang enforce bawa masuk ni lah. Selalu orang concern bila nak beli motor China, dia orang akan concern tentang dia punya spare part dan resale value. Bagi aku spare part ada masalah. Mungkin dekat Malaysia tak banyak, tapi dekat China banyak je spare part dia. Korang boleh beli online daripada Taobao ataupun website marketplace daripada China. Okey, kalau korang malas nak beli kat Taobao, korang hantar service center, tunggu sajalah. Tapi lambat sikit dan harga dia mungkin agak sedikit mahal. Okey, untuk resale value pula apa yang aku nak cerita ni. Resale value ni, kalau kita cerita pasal resale value, korang tengok, aku bagi contoh satu lah, RS150 ke RSX150 harga kita beli baru 8,000 lebih, 9,000 lebih. Tapi bila hari ni keluar kedai, esok kita nak trade in, harga dia pun jatuh menjunam. Kalau kita tengok RS yang dah 4 tahun, 5 tahun kan, harga dia orang jual pun baru 2,000, baru 3,000. Kalau korang tak percaya, korang buka lah website mudah ke ataupun marketplace Facebook kan. Banyak gila orang jual murah-murah. Itu RS. Okey, untuk contoh motor lain pun sama juga. Kita tengok kalau cerita pasal resale value lah. Semua motor akan jatuh resale value dia. Jadi korang tak payah pening benda tu. Korang beli motor ni harga 8,000 lebih, korang pakailah sampai lunyai, pakailah sampai hancur. Lepas tu korang nak jual murah-murah 1,000, 2,000 ke terpulang. Nak jual bersih buruk pun terpulang dekat korang. Okey, bagi aku dengan harga 8,000 lebih ni sangat berbaloi lah. Tak rugi kalau korang beli sebenarnya motor ni. Untuk pakai daily ke, pakai pergi kerja kan, untuk pakai weekend ride pun boleh. Untuk performance engine je memang terbukti padu lah. Untuk pengetahuan korang, Vosh ni dia dah collaborate dengan AS25 punya team, Azlan Shah punya team untuk main dekat Caprix dan juga main dekat ARRC, Asian Road Racing Championship, yang dibawa oleh team daripada AS25 lah. Okey, kalau korang tengok design dia pun padu, dia dah buat dah. Okey, dia dah make up buat memang standard untuk race punya lah. Nanti aku share kat bawah ni video dia, korang boleh tengok. So untuk engine dia bagi aku okey. Kita orang Malaysia ni kreatif mat. Korang bagi mesin rumput pun orang boleh buat pergi horsepower tinggi-tinggi. Tu mesin rumput. Okey, ini aku percayalah untuk anak-anak Melayu ni kan, atau orang-orang Malaysia ni, kalau kita bagi motor ni sekalipun, dia pasti akan boleh buat macam-macam dengan enjin ni. Bagi aku, dengan top speed dia 1415 ni, kalau korang tak puas, korang upgrade lagi lah. Nak upgrade apa, korang adjust lah macam mana kan. Kalau korang ada tahu, siapa-siapa yang dah pernah buat modified motor ni ataupun solid motor ni, korang share nama dia kat bawah ni. Nanti aku nak tengok macam mana dia buat. Padu ke tak padu. Okay guys, so kalau korang berminat dengan Vosh FR150 ni, korang boleh dapatkan di Itiong Motorsport Setapak. Kontak nombor dan alamat nanti aku letak dekat bawah sini.